macam mana Dayah. Saya ada lain macam aku Dayah ni. Saya cakap dengan Tok Leman. Oh, Tok Leman datang. Dia pergi rumah cikgu tu. Marah aku. So cikgu tu minta maaf tak? Cikgu tu pula dia report dekat Polis. dia report kat apa? Dekat sekolah lah katanya. Oh. Lepas tu tak tahulah Tok Leman pergi sekolah ke macam mana. Lepas tu cikgu tu kena pindah. Oh. Saya ingat lagi. Saya pernah kena ya. Dia pesan, dia kata saya dah pesan dengan cikgu. Tapi cikgu Asia ni dia pukul bantam semua budak lelaki, pukul dengan buku peladangan. Itu yang saya rasa kesal tu. Maknanya cikgu tu kena pindah. Jadi kepala jangan. Kalau nak pukul tangan, bontot. Itu kesalah. Muka jangan. Kalau muka ni kalau apa-apa berlaku pendarahan ke kan, cacat. Nanti kalau kena anak kita rosak lah. Herong, bibir dia sengit ke. Nanti anak kita dah tak cantik. Anak-anak perempuan lagi lah. Asal muka kau rengot ni, asal hidung kau ni, asal mata kau ada kecederaan di muka, ada kerosakan di kepala, dalam otak tu dah memang. Belakang ni sensitif pun sensitif. Muka, tengkorok belakang ni dengan atas jangan. Kalau kita nak buat punishment, tangan, kaki. Pasal malah belajar ni pakai bagi tangan. Bola. Tak apa. Atau tak sempat nak pukul, Buntut. Dia anak tengok, oh apa aku ni tak suka aku buat macam ni. Oh aku takut nanti dia pukul. Tapi jangan awas, jangan sesekali di muka. Muka ni menggambarkan wajah kan. Kalau kita cederakan anak kita, anak murid kita, muka dia akan ingat tu sampai kita mati, sampai mati dia ingat. Bapak aku ni garang lah, pukul hitam kromo kat muka, kat kepala, bahaya. Jangan. Dia ingat tu. Marah kan? Kalau kita marah sangat pun janganlah di muka, di kepala, wajah tu. Dia masa tu dia jawab apa? Dia satu, dia dua. Jadi bagi Pak Bil ni ayah ingat macam tu lah. Mungkin dia kena pukul dengan kayu lah Pak. Terus cakap, orang sempat lari long. Pak dah habis tak sempat lari. Dia bukan gaduh sebenarnya. Orang tak betul pukul dia. Tak manggis. Oh sebab dia curi buka manggis. Buah manggis. Kan masa tu dia tengok bola. Bola kat mana? Stadium. Bola dekat Padang. Oh, Padang Sandau. Petang kan dia orang main bola. Oh. Dia tengok orang tak betul pula. Itu yang kena. Agaknya lah masa tu ayah tengah kerja sana. Masa tu dia sekolah rendah. Itu yang Ustaz Ambil cakap lah, mungkin itulah long punca dia. Jadi pada tak betul ni. Pasal masa lahir tu kata mak dia tu cantik dia, masa anak dia yang paling cantik habis lah dia. Ada sempurna. Dah tua dah jadi tak betul lah. Jadi tu ujian lah, ujian bagi ayah. Buatkan rumah kan. Bantuan kebajikan 300 bulan. Bantuan apa tu? Sarah Untuk kayu. Okey. Air dia tak ada lah. Tapi dia kata bawah tu dia ada. Dia masak. Oh
pisang berangan tu sekali je berbuah. Kat kopi tu. Tu kopi tu. Mana kopi? Ada kat pokok pisang tu. Oh, Kopi tu. yang Along tanam. Kopi. Tapi pisang lang tu 3. Dah jual lah, dapat RM58. Lagi bagi Pak Bil lah. Dia kemaskan, sudah potong. Hantar dia. Dia pisang dia dapat ni, dapat hasil cepat lah. Kalau jual ni lah, jual dia punya daun. Ha? Daun pisang jak laku apa jual? Boleh, tapi kita lah malas. Dia RM ni mesti ada R rajin, M malas. R rajin okey lah. Kalau dia dalam M malas, ya. Berapa pisang ni kalau harga dia? Dia punya buah. Bukan buah, dia punya daun pisang. Daun pisang saya jual dekat depan tu. Saya kira berapa? 1 kilo. Yang RM3 tak salah. RM3. Maknanya semua daun pisang boleh ya? Boleh. Ya, tapi dia jangan pecah-pecah lah. Macam mana nak pilih tak nak cocok? Tu sebenarnya tengok mana yang kecil ni lah. Dah besar tak nak. Tu hari bakar tanah, dapat tanah hitam. Pak Bil letak kat bawah pokok tu, pisang tu. Jadi? Dapat tanah hitam. Habis tak bakar, tak ada tanah hitam. Wah, sekarang ni kes Tebuang Haji lah Dia mainkan isu Tak ada apa-apa sebenarnya, biasa lah politik. 1 tahun 2 juta rebranding. Siapa CEO baru? Dia punya fungsi dia salah hasil. Dia dah tukar ni kan. Dia kata dia nak rebranding kan. Dia sebenarnya dia nak gugat kerajaan yang ada ni. Nak Anwar Ibrahim ni dengan cerita nak terbuat atap lah. Tapi tabur haji bagi saya sebenarnya tak ada apa-apa isu pun. Bukannya rebranding macam guna nama. Kita nak guna apa? Nak upgrade ke? Pencenamaan. Dia nak meremajakan tabung haji tu. Sebab apa? Itulah bagi pada Melayu kan. Sebenarnya yang berkaitan dengan teknikal, Betul. spesifik, jenis yang canggih, moden kan. Cina. Yang tahu benda-benda ni Cina. Melayu ni dia, kalau kita bagi pada Melayu, dia buat benda ni, lepas tu dia akan bagi pada Cina. Sebab Melayu tak ada kepandaian. Jadi orang yang diambil oleh CEO, oleh ALP, oleh lembaga pengusi, kita tengok background Rasid kan. Dia bank, latar belakang bank tu. Lagi hebat, lagi canggih bank punya Sistem. penjenamaan, sistem dia, cara dia nak market dia punya ni kan. Dia guna tu. Dia guna teknologi. Itulah. Guna aplikasi digital ke apa benda lah. Melayu ni benda yang sukar, benda yang advance kan. Memang kat negara Cina. Melayu ni tak ada pandaian. Dia kata saya boleh buat, nanti saya buat. Hagilah Melayu buat. Baru jalan dia bagi cerita. Ayah tengoklah masa ayah kat tabung Haji Melimau. Masa tu ayah belum pindah tabung Haji Melimau tau. Tapi bos cakap nanti start awal tahun bulan Januari, Nep, saya arahkan kau pergi jaga tabung Haji Melimau. Okey bos, okey bos. Ni apa yang naik pangkat lah. Lepas tu? Sebelum tu saya dah tengah meruga lah. Jadi ayah kata, wah dapat kerja kat Melaka, alhamdulillah lah. Ya.
Pasal daripada kerja kat Palu Gajah tu, Kerani. Lepas tu naik jadi pengurus kat Merlimau. Jadi lepas tu ayah tengok, abang kata nanti ni kau sebelum pergi kau pergi tengok tabung haji Merlimau. Macam mana dia punya program nanti beritahu saya. Ayah pergi, Maju. tak siap lagi apa ni macam mana aku esok nak kerja ni. Habis ayah kita kat bos, saya ambil gambar ni tak siap lagi. Ya ke? Apa ni? Itulah bagi Melayu buat. Ni lagu apa dia kan? Duit dah keluar. Duit dah keluar dah. Kesian. Kontraktor Melayu lah. Dah buat bangunan tu skala besar sangat. Tabung haji 5 tu. Bangunan tu dah ada. Dia kat bangunan Mara. Nak upgrade lah, nak rebranding lah. Logo tabung haji gitu, ini. Lepas tu lantar dia Z. Dia punya apa semua kan. Habis tak tahu macam mana tahun depan saya nak masuk. Tak siap lagi. Mana ni. Zaman tu tak ada kamera ya? Ha? Okey, jap. Situ? Cina buat dia. Kejap ya. Sekejap. Ayah. Baik. Member pun dah belah. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih bila kita upload kat YouTube.